Assalamualaikum geng Nazaria. Tempur nampak. Okey, tak apa, yang ni dalam video lain lah. So sekarang ni aku nak buat penambahbaikan lah. Okey, kalau perhatikan ini adalah kipas kondenser. Kipas kondenser yang pada asal kereta yang ni lah. Tapi ini adalah stok kipas kondenser yang aku simpan daripada Nazaria yang sebelum-sebelum ni, yang terpaksa dilerai lah, jual lerai. Kalau tengok lebih kurang sama tau. Tapi bila perhati dia, nampak dia punya bilah kipas dia lain. Nampak lengkung dia macam ni. Yang ni lengkung dia macam ni. Boleh nampak kan? Okey, aku rapatkan, nampak. Nampak kan? Aku dapat rasakan dari segi bunyi dia, dia memang laju juga. Tapi bila aku try atau test yang ni, dia punya bunyi angin tu, aku letak muka aku lah, senang cerita. Aku tak ada alat yang canggih nak tahu dia punya tahap mana. Tapi berdasarkan pengalaman aku, memang terasa dia punya anginnya lebih. Dan bunyi dia tu, bunyi deru angin dia tu kuat. So keputusan aku akan tukar kepada yang ni lah. Nampak ada beza lah. Okay, aku tak pastilah ini original daripada Nazaria juga ataupun daripada Kia Carnival tahun bila ke. Yang ni daripada tahun bila. Okay, logiknya kan, bila lengkung dia macam ni, dia pusing macam ni, dia punya curve tu sesuai untuk tolak angin tau, lebih laju berbanding kalau macam ni. Kalau macam ni, dia punya curve macam ni, dia memang pusing macam ni, dia takkan sama tau. Sebab kalau pusing macam ni, dah kira sedut keluar, tak boleh. Dia kena tolak. Kondenser kena tolak. Kondenser kena tolak. Pusingan yang ni macam ni, pusingan yang ni macam ni. Tapi bilah dia ni kurang sesuai. Aku tak pastilah macam mana boleh jadi macam ni kan. Tapi tak apalah. Yang penting aku tukar ni untuk penyejukan aircon yang lebih efisien. Korang boleh screenshot. Mana tahu korang punya kipas kondenser macam ni. So screenshot, ambil yang macam ni. Dan pastikan masa wiring pusing macam ni lah. Ok, semoga mendatangkan manfaat untuk kita bersama, pemilik Nazaria.